Video ni khas bagi sesiapa yang belum lagi ada simpanan walaupun dah bertahun-tahun bekerja. Tengok video ni sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Jadi bagi sesiapa yang masih belum lagi ada simpanan yang kukuh, boleh mulakan dulu dengan simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan. Simpanan ni sebenarnya adalah untuk kegunaan pada waktu tuan-puan hilang punca pendapatan supaya boleh bertahan dalam bentuk keuangan sekurang-kurangnya 3 bulan sehingga tuan-puan dapat sumber pendapatan yang baru. Jadi bagi yang bergaji sekitar RM1,500, tuan-puan boleh kumpul 3 keping 1 dinar. Gaji sekitar RM3,000, tuan-puan boleh kumpul 3 keping 10 gram, dan gaji sekitar RM8,000, tuan-puan boleh kumpul 3 keping 5 dinar. Jadi untuk mudahkan tuan-puan menyimpan, Public Gold sebenarnya dah sediakan platform simpanan emas yang dipanggil GAP ataupun Gold Accumulation Program. GAP ni sebenarnya dia adalah akaun simpanan emas yang diberikan kepada semua ahli yang telah berdaftar dengan Public Gold. Kita boleh beli dan simpan emas fizikal dalam akaun GAP dengan minimum RM100 setiap kali belian. Emas dekat akaun GAP ni juga kita boleh beli dan jual pada bila-bila masa tanpa sebarang komitmen bulanan. Bagusnya GAP ni, kita boleh kumpul emas sikit-sikit dan simpan dengan Public Gold tanpa sebarang charge dan tak ada had belian serta boleh simpan seberapa lama yang kita mahu. Cukup gram dalam akaun, kita boleh keluarkan emas fizikal untuk pegang sendiri. Simpanan emas di Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing dalam langkah dan cara yang terbaik dalam simpanan emas. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.